cikgu-cikgu yang lain akan mempersembahkan satu teater bercerita. Murid-murid nak tengok juga tak? Okey, jom kita pergi ke pengembaraan rimba. Let's go. Let's go. Hai semua. Di sebuah hutan yang damai, tinggal 4 orang sahabat yang sangat rapat. Mereka ialah Asma si Arnab, Mirza si burung helang, Amin si kura-kura, dan Amira si pencerita dan si monyet. Hutan itu dipenuhi dengan pokok berwarna-warni, sungai yang jernih dan bunyi burung yang berkicauan. Namun, seperti kebiasaannya, setiap hari membawa cabaran yang penuh dengan dugaan. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan watak yang ada dalam teater ini. Hai semua, saya Asma si Arnab. Cepat macam angin. Kalau boleh, tangkaplah saya. Hai semua, saya Amin, si kura-kura. Perlahan tapi pasti. Jangan risau Asma, saya takkan kejauhan. Habis kita tengok nanti. Siapa lambat, dia kalah. Siapa menang, dia lah menang. Hei, saya pula. Saya si monyet dan saya juga si pencerita. Salam semua, saya Mirza si helang. Saya dapat lihat kamu semua dengan mata tajam saya dari atas. Kamu semua jangan buat hal ya. Wah, hebatnya awak terbang. Kalau cerita nak terbang macam awak lah. Mestilah boleh. Hai kawan-kawan, jangan lupa ini kisah tentang persahabatan. Kita kena ingat, kita kena saling tolong-menolong. Kalau macam tu, jangan lupa tolong tau. Yeay! Jom kita teruskan pengembaraan ke hutan rimba. Jom. Babak kedua. Arnab menghadapi masalah. Pada suatu hari, Arnab berasa sangat lapar. Dia pun bergegas keluar mencari lobak kegemarannya. Tiba-tiba, mana lobak-lobak saya? Tadi saya letak dekat sini, tapi sekarang hilang pula. Aduh, macam mana ni? Saya dah lapar, nak makan. Dekat sini tak ada, dekat sini pun tak ada. Habislah saya nak makan, hilang pula lobak. Si Arnab yang rajin melompat ke sana, ke sini mencari lobaknya yang hilang, tapi masih tak jumpa. Saya lapar. Arnab, awak kenapa ni cemas? Mana? Lobak saya hilang. Saya nak makan. Boleh tak awak bantu saya cari lobak? Boleh. Awak jangan risau tau. Saya tolong awak cari. Saya pun boleh panggil kawan saya untuk cari juga. Kawan awak? Ya. Boleh juga. Lagi cepat lobak saya jumpa sebab saya dah lapar sangat. Lagi ramai yang tolong cari, mesti lagi cepat jumpa kan? Dan jom kita cari. Tapi awak bawa kawan awak dulu tau. Okey. Saya cari dulu. Baik. Kura-kura. Oh, kura-kura. Kura-kura. Saya cari atas pokok. Tak ada pun. Kura-kura dah. Kenapa? Kawan awak dah sampai ke? Ini kawan saya si kura-kura. Ada kura-kura lah. Arnab Hai ada. kura-kura. Hai. Kura-kura, kita kena tolong si Arnab. Betul-betul. Lobak dia Lobak saya hilang. hilang. Saya nak makan tadi. Lobak hilang. Ya. Boleh tak kawan-kawan bantu saya cari lobak? Boleh. Jom kita cari lobak. Jom. Awak cari sana, saya cari sini. Saya cari atas pokok. Boleh. Jom.
Saya dah jumpa. Wah, hebatnya kura-kura walaupun perlahan. Saya perlahan tapi pasti. Hebat betul kura-kura ni. Kawan-kawan. Kenapa? Kat mana kita ni? Yelah kawan-kawan, kita semua sibuk mencari sampai lupa jalan balik. Sebab semua pokok nampak sama. Alamak. Monyet awak nampak tak pokok semua sama? Iyalah. Semuanya nampak sama kat sini. Siapa nak bantu kita ni? Saya takut. Jom kita minta pertolongan. Tolong! Tolong! Tolong kami sesat. Tak balik. Tolong. Macam mana ni? Ish. La 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 la. Tengok tu. Kenapa? Ada Helah. Apa kamu semua buat kat sini? Helah, tadi kami semua cari lobak sayang hilang. Kemudian sesat tak tahu jalan pulang. Oh, begitu. Boleh tak kalau Helah tolong kami cari jalan balik? Mestilah boleh. Kamu semua jangan risau. Saya dengan kepak saya yang besar ni akan bantu kamu semua cari jalan pulang. Wah, hebatnya awak. Betul tu. Saya akan terbang ke atas dan cari di mana rumah kita. Okey? Okey. Terima kasih Samalang. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Jom cari. Mila termasuk. Di mana ya rumah rimba mereka ni? Bukan di sini. Di sini pun bukan. Di mana ya? Oh, saya ikut arah sungai ni lah. Saya rasa di hujung sungai itu rumah rimba mereka. Baik saya pulang dan beritahu kepada mereka. Helah, macam mana? Jumpa pun kamu. Ayah. Sekejap dia hilang. Oh, suruh lambat sikit. Oh, saya ada berita baik untuk kamu semua. Apa tu? Saya dah jumpa rumah kamu. Betul ke? Betul. Kat mana lah? Kat mana nak? Oh, kamu tinggal ikut arus sungai ini dan rumah kamu ada di hujung sungai itu. Wah, terbaiklah yang boleh tolong kami. Silang. Sama-sama. Okey, jom Jom kita balik. tengok arus sungai tu. Sana. Bye, Lam. Bye. Terima kasih, Lam. Jumpa Terima kasih, lagi. Lam. Babak 3. Kura-kura terjatuh ke dalam lubang. Beberapa hari kemudian, suasana di rimba sangat tenang. Burung berkicau dan angin bertiup. Pada ketika itu, kura-kura sedang mencari makanan perlahan dalam hutan. Aduh, laparnya aku. Kat mana aku boleh cari daun yang segar untuk dimakan? Aduh. Kat mana ya? Mungkin belakang pokok tu ada. Sedang kura-kura berjalan tanpa melihat keadapan dengan betul. Mana daun ni? Mana ya daun tadi? Apa tu? Ada! Saya terlekat! Tolong! Lubang ni dalam sangat! Saya tak boleh nak. Saya tak boleh nak bangun! Tolong! Aduh!
Rupa-rupanya Amin telah tergelincir ke dalam lubang yang dalam. Kring. Kring. Ada Haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Tolong! 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 Suara siapa tu? Tolong! Macam suara kura-kura sebelahan. Kura-kura, awak ke tu? Anak, tolong saya! Macam mana pula awak boleh jatuh kat situ? Saya tengah cari daun, tahu-tahu jatuh. Alamak, sekejap ya, saya panggilkan orang. Kemudian si Arnab terus memanggil rakan-rakan yang lain. Helang! Helang! Monyet! Oh monyet! Helang! Helang! Monyet! Monyet! Mana kamu berdua ni? Cepatlah datang ke sini. Tolong saya. Kura-kura si pelahan tu. Helang! Monyet! Ha! Kenapa nak? Datang pun. Kenapa nak? Saya dengar Dengar tak? lah suara Sebenarnya tu. kan kura-kura jatuh. Mana kau ni Arnab? Tolong aku! Kura-kura, macam mana kau boleh kat bawah ni? Monyet, kau ke tu? Ya, kau main apa kat bawah tu? Aku cuba keluar tapi lubang ni dalam sangat. Sekejap ya. Kami cuba bantu kamu. Betul. Jom kita cari sesuatu. Jom, cari sesuatu yang boleh tolong kura-kura. Saya akan terbang dan cari ranting. Saya Baik. akan cuba cari apa yang boleh diambil dari atas pokok. Saya akan cari dekat bawah tanah. Okey. Jom cari. Jom. Cepat sikit korang. Motor aku kebas. Kura-kura! Ya. Kenapa nak? Saya dah jumpa, tapi sekejap ya. Monyet! Saya dah jumpa. Kelang, saya dah jumpa. Wah. Saya jumpa akar dekat bawah tanah tadi. Harap-harap ni boleh bantu. Okey, saya rasa akan ni kita boleh kasih dekat kura-kura supaya nanti dia pegang, kita tarik Tarik dia dia sama-sama. ramai. Boleh, boleh, boleh. Betul, Okey. Kura-kura! Kura-kura, Ya. kami nak balik akar ni. Kamu tangkap ya. Yalah. Okey, 1, 2, 3. Aduh. Okey. Pegang kuat-kuat tau. Saya tengah pegang ni. Okey, cepat. Okey, jom kita tarik sama-sama ya. Baik. Apa yang penting? Kerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. 1, 2, 3. Wah, saya dah naik. Terima kasih kamu semua. Sama-sama kura-kura. Aduh. Saya takkan dapat samakan awak tanpa si Helang dan juga si Arnab. Wah, terima kasih. Aduh. Ada daun tak? Saya lapar ni. daun. Ha. Wah, daun ni nampak lazat. Terima kasih monyet. Sama-sama. Sama-sama. Jom. Babak 4. Masalah si burung helang. Pada suatu petang, kelihatan si helang sedang berehat di atas sarangnya sambil menikmati angin sepoi-sepoi bahasa. Namun, secara tiba-tiba, suasana yang tenang dan damai itu bertukar menjadi huru-hara akibat angin kencang yang melanda hutan. Indahnya suasana petang ni. Bolehlah saya berehat. Kenapa tiba-tiba hujan angin kuat ni? Alamak. Alamak, sarang saya jatuh.
mencari makanan. Kenyangnya. Sedapnya makan daun tadi. Helang, kenapa ni? Kenapa kau bersedih? Kura-kura. Tengoklah sarang saya ni jatuh rosak habis ditiup angin kencang. Alamak, sarang awak habis rosak. Macam mana ni kura-kura? Saya rasa kita kena panggil bantuan. Monyet, monyet, Arna, Arna. Tidak lama kemudian, datanglah si Arnab dan monyet yang sedang berbual-bual. Tolong, tolong. Tengok, ni apa tu? Macam ada orang minta tolong lah. Jom kita pergi tengoklah. Jom. Kenapa ni? Kenapa Helang sedih kura-kura? Si Helang sedih sebab sarang dia jatuh, dah rosak lah. Begitu. Kita nak buat macam mana ni? Kamu Jom berdua kita boleh bantu. tolong saya ke? Tak apa Helang. Saya, Arnab, monyet dan kura-kura akan bantu Helang buatkan sarang baru. Jangan risau. Kalau kita kerjasama, mesti akan jadi cantik penjelasan awak ni, Helang. Betul tu. Saya akan kumpul ranting dan daun di bawah. Saya pula akan pukul ranting lembut supaya kamu selesa. Saya pula dah siap sarang ni. Saya akan letak cantik-cantik dekat atas pokok. Betul-betul. Wah, terima kasih kawan-kawan semua. Tak apa. Tolong menolong Awal. amalanmu ya. Mulia. Betul-betul. Mereka pun bekerjasama membantu Helang membaiki sarangnya. Beberapa jam pun berlalu dan akhirnya sarang Helang berjaya dibaiki. Tahniah, Helang. Dah siap. Wah, terima kasih kamu semua. Sekarang saya dah ada sarang yang cantik dan selesa untuk saya berehat. Saya boleh Sama-sama, sama-sama, Helang. Helang. Saya boleh letak kat atas pokok tu. Wah, terima kasih monyet. Tanpa kamu semua, mungkin sarang saya masih rosak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Apa gunanya kawan kan kalau kita tak bantu? Betul. Betul-betul. Keesokan harinya, di rimba tersebut, haiwan-haiwan lain sedang bermain seperti biasa. Tetapi, tiba-tiba mereka terdengar satu jeritan dari arah pokok yang tinggi. Tolong! Aduh, sakit di tangan saya. Tolong! Sesiapa, tolonglah saya. Rupa-rupanya si monyet sedang bergayut di atas pokok. Dahan yang dipegangnya patah dan tangannya tersepit pada dahan tersebut. Aduh! Monyet. Kenapa ni monyet? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kamu? Tangan saya tersepit ni. Alamak. Monyet, kamu jangan banyak bergerak tau. Lagi banyak kamu bergerak, lagi sakit tangan kamu. Si anak kelihatan sangat risau melihat keadaan si monyet yang sedang tersakiti itu. Aduh. Macam mana ni anak? Macam mana kita nak tolong dia? Sakit. Kura-kura. Nasib baik awak ada. Tengok ni monyet. Tersepit dekat dahan. Saya rasa tangan dia tersepit. Monyet, monyet.
Dalam semua cerita yang saya dengar di sepanjang rimba, cerita dia semua tentang awak yang teruk. Kura-kura, ni bukan main-main lah. Moyet tengah dalam kesakitan. Kau tahu Yelah. aku nak buat macam mana? Ha, saya ada idea yang bernas. Apa kata kita tarik dahan ni sama-sama? Ada yang bernas. Tengoklah siapa yang bagi. Kamu semua Yelah. cepatlah sikit tolong saya. Saya dah tak Macam mana kita nak tarik? tahan. Macam mana kita nak tarik? Apa kata kita tarik bersama-sama? Ayo. Apa yang penting? Kerja sama. Tarik. Oh. Tarik. 1, 1, 2, 3. Tangan saya dah terlepas. Awak tak apa-apa. Oh, saya okey. Terima kasih kawan-kawan semua. Sama-sama. Saya tak tahulah apa akan jadi dengan tangan saya. Mungkin hilanglah nanti kalau kamu semua tak ada. Cik. Lepas ni monyet bergaya pokok pakai satu tangan je. Lepas ni monyet kenalah hati-hati. Kalau tidak, jadi macam tadi. Tak ada siapa yang nak tolong. Baiklah, Nak. Lepas ni saya akan lebih berhati-hati. Okey, ingat tahu. Kalau kita bekerjasama, semua masalah dapat diselesaikan. Betul tu. Persahabatan menjadikan segalanya lagi hebat. Betul. Saya pun setuju. Saya setuju. Kalau tanpa kalian semua, macam manalah saya nak terlepas daripada dahan pokok yang besar tu tadi. Dan kalau tanpa kamu semua, saya tak boleh terlepas daripada lubang yang dalam tadi. Saya pun tanpa kamu semua, saya tak boleh makan kenyang-kenyang. Saya juga. Tanpa kamu semua, mungkin sarang saya masih rosak. Itulah penting kita sebagai kawan. Jadi apa yang penting? Kerjasama. Maka berakhirlah pengembaraan kita di hutan rimba. Jap. Sebelum kita habis, apa kata kita nyanyi satu buah lagu? Boleh. Jap. Lagu. Sahabat, berlayar di samudra. Ayo sahabatku, Kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama. indahnya dunia. Kerana sahabat untuk selamanya. Untuk selamanya, kau dan aku sahabat. Untuk selamanya, setia. Itu saja daripada cikgu. Bye. Tiba-tiba